Selamat datang ke Sembang Khair, podcast yang berceritakan tentang perkara-perkara rumah mudah, melibatkan dengan kekeluargaan dan sewaktu dengannya. Baik. So nanti background belakang tu kena check. Rasa macam apa jadinya? tak apalah, okey. Tak tahu sebab apa. Oh, okay. masa kita live tu kot tampak. Yalah. Kita pick up balik tadi. Kita akan bersembang tentang anak-anak dan kasih sayang. Kalau kita tengok orang-orang yang menonton hari ni pun, dia akan ada satu peringkat dalam hidup dia yang dia akan bawa anak dia ke sekolah. Okay. So last 2-3 days ni kita macam baru first time hantar Bilal dan Abbas ke sekolah lah. Sekolah tu tak jauh dari sini. Sekolah tu mungkin juga baik. Tapi ada satu bahagian kat situ yang macam berdebar lah. Sebagai salah seorang parents berdebar, tapi bagus you dah beberapa hari kedua ketiga bersama dengan anak-anak ni di sekolah. Kita ada satu perasaan yang dengan cerita macam-macam kan, kadang-kadang ni lah itulah apa semua. Jadi dia ada berkait dengan tawakal juga. Tapi bagaimana kita mendidik anak-anak kan. Mungkin dalam surah Luqman antaranya memberitahu tentang bila nak start semayang, bila nak itu, bila nak ini. Jadi you as a mother, dulu ada tengok you ada banyak buka zikir pagi lah untuk Bilal. Alhamdulillah. Ini sekadar tips saja, bukan untuk menunjuk kita ni ada amalan-amalan, tidak. Tapi you all can try juga, sebab metodologi senang dia. Buka YouTube, baca sama-sama, benda tu akan secara langsung budak akan absorb. Okay, selesai. So dalam hubungan as a mother kepada anak-anak, what is the most would you want to see in your kids in maybe 5 years time ataupun 10 years time? Silakan. Daripada apa yang I observe, anak-anak kalau katalah dia pergi lambat sekolah ke, dia tak pergilah preschool semua ni, ataupun dia tak bercakap orang putih dah masa dia below 5 years old, benda semua boleh pick up. Benda semua boleh dia boleh catch up balik zaman persekolahan rendah dan menengah sebagainya. Tapi satu benda yang I rasa I sangat nakkan bila I tengok benda ni pada certain anak-anak atau family tertentu adalah adab lah. Anak yang mempunyai adab dari segi percakapan, physical, gesture, semua tu yang I sangat nakkan dalam bila nak juga Abbas. Macam mana dia react, dia menjawab soalan-soalan orang-orang, sama ada orang yang sama-sama budak-budak ke, ataupun orang yang lebih tua, auntie, uncle dia, grandma dia. So dan Haris pun seorang yang sangat menekankanlah part tu, sama juga macam Abah kan, Babaji dia orang. So jadi I harap sangat untuk anak-anak kita ni, benda tu yang menjadi nombor satu yang paling penting sekali lah. Bagus jawapan sekarang. Ya ke? Kalau kita tengok baik-baik, akhlak ni dia satu benda yang menghias diri manusia. Katakanlah kalau orang tu kaya sekalipun ataupun kedudukan dia tinggi, tapi dia tak ada adab, mungkin orang takkan senang nak duduk dengan dia secara ikhlas. So Nabi SAW antara dia diterima ramai ataupun dia dipercayai kerana memang dia ada akhlak yang kukuh, akhlak yang kita panggil solid. Daripada awal lagi dulu dia digelar Al-Amin contohnya. Kenapa? Pasal orang percaya kat dia. Even yang kafir pada ketika itu pun percaya kat dia. Kalau ada barang-barang apa semua, dia lah yang pemegang dia. Walaupun tak ikut ajaran. Walaupun tak memegang akidah yang sama, tapi itulah sosok tubuh yang dipercayai orang yang bukan seagama. Jadi antara perkara yang baik kita boleh buat adalah mempraktikkan. Macam nak mula, pertama dia macam ni. Orang yang ada akhlak, dia sentiasa bermula dengan bagaimana dia pandai berdoa dengan Allah SWT. Ibadah dia reflect kepada kehidupan dia. Contoh, mungkin ada juga yang jenis bercakap kasar, bercakap kuat, bercakap lah macam-macam lah kan, dalam macam-macam kelonggaran ataupun ada beberapa gap hole yang ada dalam hidup kita ni menyebabkan kita jadi tidak baik ataupun tidak soft. Bukan soft yang tu, soft yang seiring dengan syariat, adalah kerana dalam ibadah itu kita tidak reflect perbuatan-perbuatan baik. Sebab tu dia kata tadarruan wa khufiyah, itu perasaan membumi, perasaan seorang hamba dan suara yang tidak kasar kan. Itu yang menyebabkan satu orang akan ada akhlak. So kalau kita ambil ayat tu sendiri pun,
Walaupun itu disuruh pada ketika doa. Tapi majoriti masa kita ni kita bercakap dengan orang tak? So kalau cakap dengan orang pun kasar-kasar, orang pun naik meluat malah cakap dengan dia, aku pun bosan lah, dia pun jawab macam tu. Kadang benda tu kita nampak ada orang sekeliling kita sendiri pun ada. Tapi day by day kita kena tahu first dulu apa kelemahan kita. Dan setelah pada itu, refleksi agama kepada masalah itu kita cuba connectkan. Dan insya-Allah ada perjalanan yang baik kita akan dapat. So itu sedikit sebanyak berkaitan dengan akhlak yang insya-Allah Abbas dan Bila kita akan asuh. You pun alhamdulillah ada beberapa kebaikan dalam beberapa waktu ni. Syukur kepada Allah SWT. Selain daripada akhlak, apa yang nak dipupuk bersama-sama, bukan anak kita saja, anak-anak mereka yang menonton sebagai ibu bapa. Kalau rasa dekat dalam bilik, dulu I ada buat macam affirmation. Affirmation. I love Allah. Apa dia? Dulu I love Allah, Allah loves me, Allah give me a smart brain, semua tu kan. So I just tulis simple sentences dan I tampal kat dinding. Lepas tu I pun prom lah, I ajar Bilal. Sebab Bilal dah boleh membaca. So bila I polish dia punya words tu, dia boleh terus baca. Lepas tu without I sangka adik dia pun ikut. Adik dia ikut, adik dia boleh baca, dia tahu okay, this sentence apa dia kan. Lepas tu bila dah dua-dua dah tahu dan boleh baca keseluruhan affirmation yang first time I buat tu, I buat affirmation kedua. I belong to Allah, Allah loves me, I love Quran, I love I follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya SAW tu Bilal baca saw. I follow the sunnah of Rasulullah saw. Jadi affirmation tu sendiri, kenapa daripada umur 2-3 tahun ni I dah start buat, because itulah ucapan-ucapan yang I nak dia prompt his mind supaya along the way bila dia membesar nanti, dia dalam diri dia dah benda tu dah sering diucapkan. I belong to Allah, I love Quran, I can speak Arabic well, I understand Quran, I follow the sunnah of Rasulullah SAW. So daripada kita nak cakap I want to be a successful, I want to be a rich man, semua tu itu later on tak apa. Yang ni penting, asasin dulu nombor satu. Bagus juga kan, maksudnya asas akidah penting. Lepas tu benda ni bila dia reflect lah, bila mungkin satu hari, yalah, walaupun kita tak suka masalah ni akan berlaku. Bagaimana penerimaan masalah tu adalah bergantung kepada kepahaman seseorang tu untuk mengatasi masalah tu lah. Jadi bila satu hari kalau ada orang tu asas dia kuat, jadi when the time comes, hardship itu muncul, dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan kembali kepada zikir dia, mungkin dia tertinggal. Dia akan reflect pada diri dia, apa yang aku salah buat. Dan itulah tujuan musibah. Kan macam hadis bagi tahu, may yuridillahu bil khairan, sesiapa yang Tuhan inginkan kebaikan kepada dia, akan diberi musibah pada dia. So musibah-musibah ni adalah satunya, bukan musibah tu bagus. Kan bila orang kena accident ke apa, tu kebaikan. Kebaikan itu berlaku apabila kebanyakan orang, bila dah kena baru dia beringat. Dan itulah signifikansi hadis tu. So asas yang Lufa sebut tadi ataupun Hajah sebut tadi untuk ya, tak apalah kita mengangkat you punya sejarah menjadi seorang hajah. Jadi orang tu bila dia ada masalah dihadapi, later on dalam hidup dia, dia akan ingat dulu mak aku, umi aku ajar dekat daripada kecil ada satu kertas kat dinding yang menyatakan I love Allah, I will come back to Allah. Apa lagi? I belong to Allah. I follow the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. I want to become the hafiz of Quran. I want to become hafiz. I can master, I can understand Arabic apa semua tu kan. Itu dia memang ada dalam, macam mana kita dah bagi tahu tadi, benda tu dia reflectkan pada zikir pagi. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau ada tambahan-tambahan seperti itu, dia mendidik dan membuka minda anak-anak. One day kalau ada masalah, this is the way ataupun this is the path yang you kena patah balik untuk cari kebaikan tu. Barulah orang Islam ni untung. Kalau dia beriman, susah pun pahala, senang pun pahala, semua pun pahala. Sebab tu di musibah pun khair. Kalau dia dapat kebanyakan duit pun ataupun dia banyak harta pun, sekiranya digunakan jalan betul, berdoa yang aksir mali wa waladi wasi' ali fiddari wa barik li, itu pun juga satu khair. Maksudnya baik buruk yang berlaku pada satu orang manusia yang bergelar Islam, Muslim, yang praktis, yang beriman, Allah dalam apa saja keadaan.
pahala lah untuk dia. Ada satu cerita I nak share. Okay, sila. Masa tu I umur 2, darjah 2, darjah 3 lah. Dan my mum ni masa kecil dulu, dia sangat My mum ni, our mother lah. okay, our mum ni, mama lah mama. Mama. Mama ni dia sangat particular pasal exam, pasal ujian. Jadi Jadi Niloufar berjaya masuk antara sekolah terbaik di Malaysia, alhamdulillah. MSM. Kira Sebab macam- concern mak dia lah at one time. mama Mak penting kita. kan lah. Maksudnya education okay, dia sangat-sangat lagi-lagi dia bila tengok I minat, jadi dia pay attention to me maybe a bit more than other siblings kan. Jadi I ingat lagi kalau setiap kali ada ujian, dulu kan masa sekolah kita kena banyak ujian sekolah kita. Jadi kalau ada ujian, mama akan drive di kereta. Kadang-kadang hari-hari penting memang dia akan ambil adik lah kerja tu. So sama-sama drive tu dia akan suruh I ulang zikir-zikir, doa-doa apa sebelum nak kena baca sebelum mula. Kita kecil lagi, tapi kita ingat momen. Sekarang ni I boleh flash balik tau. Macam apa yang berlaku at one time. momen dalam kereta tu, I duduk kat tengah-tengah, dia tengah drive, dia ajar I doa ni, I kena ikut doa ni, nak buka kertas ujian tu kena baca apa. So daripada kecil lagi kita dah meletakkan Allah nombor 1 dalam benda-benda kadang-kadang yang kejayaan, benda-benda yang mencabar, dan benda tu sebenarnya mungkin kecil dan mungkin dia tak ingat pun, tapi benda tu dibawa oleh kehidupan sampai sekarang umur 37 pun. Faham tak? Ucap tahniah pada Mama Yelah, itu Kartini. kecil lah. Antaranya lah kita bagi Maksud- kredit pasal terkesan sampai hari ni, alhamdulillah. Betul, maksudnya ibu bapa kat luar sana jangan fikir kita nak kena proper, dah ada pendidikan, kena pandai Quran, kena pandai hadis baru boleh baca. Tidak. Kadang-kadang simple amalan pun kalau kita buat daripada kecil, daripada mereka kecil dan juga secara berterusan, itulah yang melekat lebih di hati dan juga dalam kehidupan mereka lah. Macam tu. Alhamdulillah, kita dah sampai ke akhir bahagian. Very simple, maybe topik yang rata-rata rakyat Malaysia akan bercakap dan mungkin melaluinya di rumah. So jaga anak-anak, terutamanya pada 5 hingga 6 tahun yang terawal. Kalau terpaksa berkorban dalam beberapa perkara, korbankanlah kerana berbaloi. Dan kalau ada apa-apa yang boleh kita contribute kepada keagamaan dia, kepahaman dia, buat segera. Kerana itu jugalah akan menjadi sebahagian besar, insya-Allah, bukan pasti tapi insya-Allah akan membentuk apa dia fikir bila dia dah sampai satu peringkat umur yang dia perlu bergerak dan hidup sendiri. Betul. Kita dulu pun ada banyak kesilapan dan kesalahan mungkin kita pernah lakukan sebagai seorang parents, mak dan ayah. Tapi kita tak nak benda yang sama. Kalau ayah kita dah berjaya didik kita tu hampir macam hari ni, alhamdulillah rasanya macam tak ada lah apa-apa yang nak dituntut lagi dah sebagai daripada seorang ayah kepada seorang anak lelaki. Kita juga nak memberi yang lebih baik daripada apa yang ayah kita mampu beri pada kita, pada anak-anak kita lah. So sebagai apa pun ibu-ibu dan ayah-ayah yang lalui di luar sana, jangan rasa keseorangan, jangan putus asa, jangan sedih, kerana anak itu sendiri, sifat satu orang yang dikurniakan anak itu sendiri adalah keberkatan dan satu kunci untuk dia ke syurga. Sebab dia konsisten. Macam contoh sekarang Niloufar belajar ataupun faham doa tu penting, tawakal tu penting, yada-yada. Hasil daripada mak yang mendidik, perbuatan itu akan memberi kontribusi pahala kepada ibu dia sampailah bila-bila. Wallahualam. Anything? Last sekali, anak-anak merupakan investment akhirat. Jangan kita nampak mereka sebagai beban lah, kita miss out a lot of things lah, kita susah tak boleh tidur malam and what not. But it's something yang macam kesusahan yang kita, niat, maksudnya kita kena setik dengan niat betul. Ini adalah amanah Allah, aku nak jaga betul-betul, aku nak jadikan dia bila aku tak ada nanti, pahala aku, kebaikan aku berterusan di atas muka bumi ini. Dan moga-moga dengan anak ini jugalah banyak peluang-peluang dan pintu-pintu syurga dibuka untuk aku, insyaAllah. Macam tu. Alright, that's all for today dalam Sembang Khair. Jumpa lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum InsyaAllah. warahmatullahi wabarakatuh.